iban bainana wa bainas sahir. كما سؤال نعم عاد يضاف إلى آية الكرسي إذا مثلا خشيت، خذ هذا مجرب، إذا خشيت من ساحر مثلا، عرفت أن هذا ساحر سيؤذيك ولا كذا، أو أحد يتربص بك السحرة فقر، لكن هذا يعني يحتاج إلى صبر، لكنها قوية جدا. تقرأ آية الكرسي في كل يوم 150 مرة، آية الكرسي كل يوم 150 مرة. والله لو جاء بجيوش العالم كلها من الجن يريد أن يخترقك لا يستطيع. 150 مرة من آية الكرسي، 150 مرة. خلوا يجيب جيوش العالم كلها من الجن والمردة والعفاريت والله لن يستطيع. 150 مرة من آية الكرسي، لكن تواظب عليها، انتبه تنساها. شوف إذا يوم تنساها تغفل يصلك، فواظب عليها إذا خشيت من أحد. Baik, soalan yang seterusnya ditanya, apakah ayat Quran atau zikir yang boleh dibaca sebagai pendinding bagi mereka yang terkena sihir? Jadi jawapan dia sama seperti yang kita jawab tadi. Kita melazimi di atas zikir-zikir dan juga aurat. Kemudian Sayyidil Habib tambah lagi di atas apa yang telah disebut tadi. Kita menambahkan dalam zikir tersebut membaca ayat kursi. Kata Sayyidil Habib, kalau kita membaca ayat kursi tersebut sebanyak 150 kali, maka dia dapat menjaga kita dan menjadi pendinding kita daripada terkenanya sihir orang yang nak melakukan sihir kepada kita. Kata Sayyidil Habib, kalau kita baca 150 kali ayat kursi tiap-tiap hari, walaupun datang tentera daripada tentera jin yang nak melakukan sihir kepada kita, maka dia tidak akan mampu untuk menembusi kita. Sebab apa? Kita ada pendinding daripada 150 ayat kursi yang kita baca pada tiap-tiap hari. Maka kata Sayyidil Habib, kita kena lazim sentiasa baca 150 hari. Walaupun kita kata berat benda ni, kena sabarlah, sebab kita nak apa? Kita nakkan kesembuhan, kita nakkan pendinding bagi diri kita, maka kita kena sabar untuk baca setiap hari 150 kali daripada ayat kursi. Tapi kalau kita tinggal, kata Sayyidil Habib, kalau kita tinggalkan, maka dia akan dapat menembusi kita daripada sihir yang orang hantar kepada kita. Soal thalith, akhir soal.